And then lepas tu tangan bergerak tu, bila flashback balik tu, tiba-tiba badan aku jadi penat tau. Dia bukan penat, tapi dia ingat balik penat lelah aku jadi sebab. Jangan tunggu lama. Aku jadi sebab dan aku menangis lah time tu kan. Belum masuk rumah lagi, dia macam nak nangis lah. Dah detail lah sikit kan. Ya, sebab situation dia hanya dengan conversation daripada messenger, bawa pergi ke site, cerita-cerita, collect document, loan approve, RM4,000 kan. So maksudnya dia untuk dapatkan RM4,000 tu, waktu hang kerja dekat Pening, hang terpaksa spend the whole day, 7 hari seminggu, 12 jam sehari untuk dapatkan RM4,000 lebih kan. Betul. Tak ada masa, duit mungkin ada lah, tapi tak ada masa kan. Betul. Tapi dengan effort yang jauh lebih rendah, dapat income RM4,000, so dia akan rasa satu feeling yang macam, bagi aku satu benda yang memang bersyukur teruk lah time tu kan.